apa yang berlaku di Arab Saudi, kemudian term itu Wahabi itu berkembang ke India, kemudian ke Sumatera dan akhirnya sampai ke tanah Melayu. Yang menariknya tanah Melayu, gelaran Wahabi ini diberikan kepada mereka yang balik daripada Mesir. Ini yang saya rasa macam kita kena betulkan semula pemahaman kita dan salah tanggapan kita. Sedangkan mereka ini yang digelar sebagai kaum muda waktu itu sebab apa? Sebenarnya mereka tidak ada, kalau bahasa kita tak ada point dah lah. Tak ada point dah untuk menyalahkan golongan ini yang menyeru kepada change, perubahan. Kaum muda ini dilabel dengan gelaran-gelaran yang sangat-sangat menyakitkan kerana semata-mata mereka ini bertentangan dengan golongan established. Golongan established itu siapa? Golongan established ini adalah golongan ahli agama ataupun golongan ulama-ulama konservatif yang sudah mempunyai kedudukan dalam kerajaan. Pada waktu itu kerajaan British. Mereka ini selesa dengan status quo mereka. Tidak perlu berusaha untuk menggerakkan perubahan-perubahan. Hatta mereka ini menggunakan gelaran-gelaran membesar-besarkan diri sendiri. Kita boleh baca dalam tulisan-tulisan Buya Hamka contohnya berkaitan dengan keadaan pemimpin-pemimpin agama Sumatera dan juga tanah Melayu. Yang ditulis dalam Ayahku contohnya yang mengkisahkan tentang ayah kepada Hamka, menceritakan tentang bagaimana golongan-golongan agama yang established, yang bekerja ataupun rapat dengan kerajaan British ini, mereka lebih senang dengan status quo mereka. Tetapi yang menggerakkan perubahan anti-British ini ialah golongan kaum muda yang pulang dari Mesir, bukan pulang dari Arab Saudi, dan mereka ini bukan Wahabi. Datang dari mana gelaran Wahabi ini kepada mereka? Hizbul Muslimin ini cita-cita dia apa? Nak merdeka tubuh negara Islam. British pantang sebut nak tubuh negara Islam. Merdeka ni tak apa lagi sikit-sikit. Tubuh negara Islam tak boleh. Dan dalam konteks sejarah, British ini dengan Islam ni paling pantang sekali. Sebab tu dalam buku teks kita tak ada cerita tentang ulama, ustaz-ustaz sekolah agama berjuang apa semua, tak ada. Kerana dalam paparan sejarah British yang kita ambil, tak ada peranan agama. Dilenyapkan, timbul saja lenyap, diambil tindakan. Di masjid ni penuh dengan special branch. Pantau, tangkap, buang daerah. Tak boleh cakap politik, tak boleh gerakkan benda-benda yang bersifat politik, tak boleh langsung. Ulama ni nak berjuang, nak tubuh organisasi, tak boleh, tak ada langsung peluang. Orang lain boleh tubuh PASPAM, KMM, jadi tak nampak peranan mereka. Dan kelompok ini apabila mereka menubuhkan sebuah parti politik tuntut tubuhan sebuah negara Islam merdeka, 3 bulan saja boleh hidup, British terus tangkap mereka. Dulu nak berjuang kaum muda ni macam-macam kekangan. Syed Sheikh Al-Hadi, Tahir Jalaluddin, Abbas Taha, kita pun tak tahu sangat nama ni. Ulama ni hari-hari pergi masjid, nama ulama yang berjuang tak tahu. Yalah, buat apa kita nak tahu? Tak ada kepentingan. Hari merdeka ni perjuangan ulama-ulama sekarang ni sedang ditukarkan, dinafikan. Perjuangan kemerdekaan ni nak cakap terus terang, dia dimiliki oleh orang Islam, orang Melayu saja. Orang lain tak berjuang. Orang lain ni baik dengan British, tak ada masalah. Kita ni je yang ada masalah, ni jahat dengan British. Kita ni, kemerdekaan ni, sejarah hari kemerdekaan, sejarah perjuangan orang Melayu. Perjuangan itu muncul dalam bentuk kaum muda tu. Yang saya kata madrasah-madrasah. Kaum muda Syed Sheikh Al-Hadi, Tahir Jalaluddin. Ini patut kita tahu. Hebat, di tempat lain tak boleh. Di Kelantan tak boleh kaum muda ni. Tak direstui. Nak masuk tak boleh. Di Terengganu tak boleh. Di negeri-negeri Selat ni, mereka boleh berjuang. Dan masa tu kalau mereka tak berjuang, tak ada. Tak ada. Melayu ni hanyut. Kepimpinan tak ada dah. Semua dah dikawal oleh British. Mereka tolong berjuang. Dirikan madrasah, sedarkan umat Islam pada masa itu. Kena bangkit dari segi ekonomi. Kena tengok Jepun, tiru Turki contoh. Belajar betul kan agama ni, sucikan agama, tinggalkan perkara bid'ah, khurafat dan sebagainya. Dalam buku kita mereka ni orang Melayu tak sokong. Orang Melayu tak terpengaruh, tak sokong. Mereka mendirikan madrasah, ramai pelajar masuk. Kalau ikut kajian saya, sebenarnya kaum muda ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Madrasah dia ni menyimpan pelajar ni beribu-ribu orang yang melahirkan kelompok-kelompok berjuang sampai itu. Saya cerita tadi Burhanuddin, Abu Bakar Al-Baqi, Ahmad Mustamad lahir dari budak ni. Perjuangan Abdul Fahim ada di situ. Walaupun dia ni mungkin tak terlibat aktif politik, dia melahirkan pejuang-pejuang.